ini bukan visi saya. Ini adalah saya nak mendekati masyarakat dulu, mendengar dan juga apakah aspirasi mereka dan bagaimana kita boleh membangunkan visi bersama. Jadi mungkin akan makan masa, tapi ada tempat dan masa yang saya akan berkongsi tentang proses yang kita akan lakarkan. Yang penting kita nak terus mendengar tentang pandangan, jangkaan dan juga keluhan masyarakat. Jadi itu adalah detik permulaan dan juga pendekatan yang kita akan lakarkan. Dan selepas mendengar, kita akan berkongsi dengan pemerintah. Saya akan terus membuka lebih banyak ruang bagi kita untuk berkongsi pandangan dan juga bagaimana pemerintah juga mahu mendengar tentang jangkaan, aspirasi dan juga apa yang mereka, masyarakat kita rasakan. Saya mulakan kerja-kerja ini dengan badan-badan masyarakat termasuk di Peringkat Akar Umbi lebih daripada 20 tahun yang lalu, masuk 30 tahun. Jadi dengan adanya pengalaman seperti ini dan juga pendedahan tentang isu-isu yang mungkin penting dalam masyarakat kita yang semakin berubah pada tahun-tahun yang kebelakangan ini, dengan juga lanskapnya semakin berubah. Mereka mahu kepimpinan untuk mendengar lebih mendalam dan luas tentang rintihan mereka. Justru ini adalah satu aspek yang saya mahu lakukan. Kita sering mendengar you never walk alone. Dalam pendekatan saya atau pemikiran saya, you never walk alone bukan saja masyarakat kita will never walk alone, tapi saya pun will never walk alone. Kerana saya ada masyarakat Melayu dengan warga Singapura bersama saya untuk meneruskan usaha ini.